Misteri Pulau Tengkorak. Di loteng Datuk yang berhabuk, Aiman dan kakaknya, Sarah, terjumpa sebuah kotak kayu. Di dalamnya, sekeping peta usang tiba-tiba bercahaya keemasan. "Lihat, Kak. Ini peta Pulau Tengkorak," bisik Aiman teruja. Mata mereka terbeliak melihat keajaiban itu. Malam itu, mereka mendayung bot kecil meredah kabus tebal. Di hadapan, siluet pulau berbentuk tengkorak mula kelihatan di bawah cahaya bulan purnama. "Jangan takut, Aiman. Kita ikut peta ini," kata Sarah sambil memegang erat lampu picitnya. Sebaik mendarat di pantai, mereka terjumpa jejak kaki yang sangat besar menghala ke dalam hutan. Aiman menelan air liur, manakala Sarah mencangkung untuk memeriksanya. "Siapakah yang mempunyai kaki sebesar ini?" tanya Aiman dengan nada bimbang namun ingin tahu. Hutan itu gelap dan berbunyi hu-hu-hu yang panjang. Di balik semak, muncul beberapa pasang mata yang bercahaya terang memerhatikan mereka. Walaupun suasana terasa seram, Aiman dan Sarah terus melangkah masuk, cuba mencari keberanian di dalam hati masing-masing. Selepas berjalan jauh, mereka menemui sebuah pondok kayu lama yang ditutupi lumut. Cahaya suam yang sama-sama kelihatan keluar dari celah tingkap. Perasaan takut tadi kini bertukar menjadi rasa ingin tahu. Adakah ini rumah pemilik jejak kaki gergasi tadi? Di dalam pondok, muncul seorang hantu lelaki tua yang bercahaya putih lembut. Walaupun dia seorang hantu, wajahnya tidak menakutkan, malah kelihatan sangat sedih. "Jangan takut," kata hantu itu lembut. Sarah terpaku melihat aura magis yang menyelubungi bilik itu. Hantu itu bernama Tok Bayu. Dia menceritakan kepada Aiman bahawa pulau ini adalah tempat perlindungan lanun yang baik hati. Harta yang dikumpul adalah untuk membantu orang miskin. Tok Bayu ditugaskan menjaga harta itu sehingga ada insan yang jujur menemuinya. "Ujian terakhir kamu adalah di dalam gua itu," kata Tok Bayu. Mereka sampai di pintu gua berbentuk tengkorak yang memancarkan cahaya biru misteri. Aiman dan Sarah berpegangan tangan erat, menarik nafas panjang dan melangkah masuk dengan penuh keberanian. Di hujung gua, bukan emas yang mereka temui, tetapi sebuah peti penuh dengan buku lama dan manuskrip ilmu. "Harta yang paling berharga ialah ilmu," bisik Sarah gembira. Cahaya keemasan ilmu menyinari wajah mereka yang kini tersenyum puas dan bangga. Keesokan pagi di loteng, peta Pulau Tengkorak telah menjadi kosong. Namun, sebuah buku lama dari gua itu masih kekal di tangan mereka. Pengembaraan mereka mungkin sudah tamat, tetapi ilmu yang mereka perolehi akan menjadi kenangan abadi yang paling berharga.